Kalau bajet anda cukup untuk 1 kilo, ada 2 pilihan. Mudah, beli gold bar 1 kilo atau 4 keping gold bar 250 gram. Kedua-duanya beri keuntungan yang sama sebab harga per gram dan spread value tetap 6%. Jadi sama ada 1 ketul besar ataupun 4 ketul kecil, nilainya tetap setara. Bezanya cuma pada flexibility. Bila nak jual semula dengan gold bar 250 gram, anda boleh lepaskan sebahagian kecil dahulu kalau perlukan tunai segera. Tapi kalau matlamat anda memang nak cairkan 1 kilo sekaligus, contohnya sebagai modal perniagaan untuk bisnes, maka gold bar 1 kilo lebih sesuai. Kaedah belian dan jualan emas dengan public gold memang senang, kos rendah dan telus. Untuk mula, anda boleh rujuk pin video saya tentang 5 langkah daftar akaun. Lepas tu saya akan bimbing anda dengan cara simpan emas dengan strategi terbaik ikut keperluan anda. Selamat menabung.